Dan di sini juga kita dapat lihat bagaimana pada awal kami memulakan perniagaan ini, kami telah memilih produk berunsurkan makanan bernutrisi yang boleh membantu tahap kehidupan dan kesihatan harian. Di mana gudang simpanan makanan yang dimiliki oleh Al-Ad juga telah dimusnahkan dalam beberapa hari pertama peperangan yang berlaku di Gaza. Di mana segala usaha untuk memperluaskan pasaran Al-Ad di negara-negara lain terpaksa dihentikan. Dalam usaha kami untuk menjalankan jihad ekonomi yang diadakan selama 10 tahun kami bersama dengan Al-Ad ini. Dalam masa yang sama, kita juga ingin membuka pasaran baru di negara-negara baru. Kita nak meroket juga di pasaran-pasaran sedia ada. Sebabnya produk Al-Ad ini sememangnya boleh didapati dengan banyak di Kota Mekah, Madinah, Jeddah, Riyadh dan sebagainya. Bila saya tahu tentang Al-Ad dan saya tahu tentang produk yang mereka ada, saya tahu tentang latar belakang syarikat tersebut, sedetik dalam hati, berniat dalam hati masa tu, kalau ada rezeki mungkin ini syarikat yang kita boleh jalinkan kerjasama. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan bukan saja ribuan malah jutaan terima kasih kepada semua rakan niaga Al-Ad, semua ahli pasukan Al-Ad di mana saja anda berada, di Palestin, di Malaysia, dan juga kepada semua yang telah menyokong usaha-usaha yang dijalankan oleh Al-Ad untuk meningkatkan ekonomi rakyat Palestin yang diadakan selama 10 tahun kami bersama dengan Al-Ad ini.